Berita awal ini diteruskan dengan lagi perkembangan berkenaan dengan flotila yang menuju ke Gaza, yang mana Malaysia menggesa Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC serta masyarakat antarabangsa supaya mengambil tindakan segera dan konkret bagi menghentikan kekejaman Israel terhadap Global Sumut Flotilla GSF, sebuah misi kemanusiaan aman yang membawa bantuan ke Gaza. Menurut kenyataan rasmi, Wisma Putra Malaysia mengecam dengan sekeras-kerasnya tindakan jenayah dan kekerasan bersifat pengecut oleh Israel terhadap flotila tersebut. Tindakan tanpa provokasi ini disifatkan sebagai pencabulan nyata terhadap undang-undang antarabangsa, termasuk undang-undang maritim, kemanusiaan dan hak asasi manusia antarabangsa. Langkah segera perlu diambil untuk menguatkuasakan undang-undang antarabangsa dan memastikan Israel dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut, menurut kenyataan itu. Selain itu, Malaysia turut menuntut pembebasan serta-merta dan tanpa syarat terhadap semua aktivis, petugas kemanusiaan dan anak kapal yang berada di atas flotila tersebut, termasuk 12 rakyat Malaysia serta pelepasan kapal-kapal mereka. Malaysia juga menegaskan bahawa penghantaran bantuan kemanusiaan ke Gaza mesti dapat dilakukan dengan selamat dan tanpa halangan. Di samping itu, Malaysia menekankan bahawa Global Sumut Flotilla merupakan satu inisiatif kemanusiaan yang sah dan aman yang digerakkan untuk menyampaikan bantuan mendesak terhadap rakyat Gaza. Jelasnya, pada saat rakyat Palestin sedang berhadapan dengan genosid, kebuluran, krisis kesihatan yang meruncing dan penderitaan berpanjangan, misi ini bukan sahaja sah di sisi undang-undang antarabangsa, malah merupakan kewajipan moral yang mesti dihormati serta dipertahankan oleh masyarakat antarabangsa.